Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu dengan saya lagi di channel Firdaus Ishak. Okey guys, hari ni kita ada sebiji kereta Pro 2 Viva yang mana kita gantikan dia punya exhaust depan jadi kepada korang yang mana nak belajar ganti exhaust depan, korang kena stay tune sampai ke penghujung video. Kepada korang yang mana belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada korang yang mana telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa berlengah lagi, jom kita layan intro ni dulu dan kita akan teruskan dengan pencerahan kita. Jom. Untuk video kali ni, kita ada sebiji kereta Pro 2 Viva ni guys. Kerja kita hari ni, kita akan gantikan dia punya absorber depan ni. Satu set guys. Absorber mounting kat belah atas, absorber cover ni sekali. Satu set. Owner dah bawa barang. So saya tunjukkan macam mana kita buka dan kita pasang. Simple. Harap korang dapat tangkap apa yang cuba saya sampaikan ni lah. Okay, so yang ini absorber ni kita mula daripada bawah. Buka dulu tayar, standard lah. Mana-mana kereta pun buka tayar Okay, lepas tu yang ni saya dah longgarkan skru. Tapi saya belum keluarkan ni je. Dah longgar dah. Ni korang boleh buka dua skru ni. Dah longgar nampak? Ni dah longgar. Okay, alright. Dah longgar. Yang belah belakang sini pun sama. Ni pipe brake. Yang ini korang boleh buka terus, cabut terus. Okay, dia dah tak lekat dah dekat absorber. Ni kena buka. Yang ini pun kena buka. Tapi ada tapi. Yang ini buka. Ada tapi kejap Ni buka. Yang ini buka. Lepas tu kebiasaannya lah, kalau kereta standard kilang, dia tak ada chamber. Tapi kadang-kadang ada setengah kereta skru atas ni dia pakai chamber tau. So bila korang nak cabut skru yang atas ni, yang bawah ni tak apa. Ni korang ketuk sebelah sini, dia akan keluar. Okay, contoh contoh. Ni korang ketuk gini, dia keluar. Tapi belah atas ni korang ketuk, dia tak akan keluar guys. Cara dia, sambil korang ketuk sebelah sini korang kena pusing. Kena gerakkan dia. Sebab ni screw chamber. Kena gerakkan dia. Sekejap Okay, korang kena gerakkan dia sambil korang ketuk sampai skru tu dia keluar. Faham? Tapi ni nak ketuk. Kalau yang macam ni, korang kena ketuk kuat sikit. Bila nak ketuk kuat sikit, korang kena letak nut. Nut at least sampai dia rata. Korang dah boleh try ketuk. Nampak? Saya dah boleh tahu dah dia punya kedudukan dia tu. Sebab skru dia ni, dia ada lock. Korang tengok skru dia ni, nampak ada lock. Dia bukan skru biasa. Ni lah skru chamber. Dia ada lock. Jadi macam ni dah boleh keluar. Bawah tu pun dah boleh keluar. Korang ambil screwdriver, ketuk dari sini. Kasih skru ni keluar terus. Belah bawah ni pun sama, kasih keluar terus. Okay, nanti yang absorber belah bawah ni dia dah free. Okay, bila belah bawah ni dah free, korang dah boleh pergi bahagian atas. Ni saya tak tunjuk lah untuk ketuk ni. Memang confirm bila korang ketuk ni, korang dah boleh lepaskan dia. Ni, kalau tak boleh lepas, korang ambil screwdriver, congkil kat belah sini. Kiau dia lah, tolak dia keluar. So yang ini dengan yang knuckle ni dia terpisah gitu. Okay, sebab yang kita nak ganti ni absorber. Belah bawah itu sahaja. Sekejap lagi kita pergi belah atas pula. Okay guys, skru bahagian chamber ni kita dah keluarkan. Nampak? Dah tak ada Dua-dua skru dah tak ada.
Dah tak ada. So skru yang belah atas ni, skru chamber ni saya cakap. Nampak? Yang inilah kita nak cari kedudukan dia punya lock ni. Duduk dia macam ni. Kalau macam ni dia takkan keluar guys. Nampak? Dia tak rata kan. Dia kena, kalau nak keluar dia kena rata. Contoh. Macam ni. Terus nampak? Nampak tak ada rata terus. Kalau benda alam ni dia duduk dekat bawah, dia tak jadi rata guys. Sekejap saya tunjuk contoh dia. Okay. Nampak? Macam mana dia nak lepas lock ni? Okay, ni screw chamber. Okay, screw chamber korang dah tahu macam mana nak keluarkan. Settle. Jadi macam ni, korang kiau je ni. Kiau dia. Nampak? Settle bahagian bawah ni. Yang ini korang kena hati-hati lah. Jangan terjuntai pula ni. Jangan terjuntai teruk sangat. Nanti yang takut bahagian dry shaft pula problem. Jangan terjuntai teruk sangat. Kalau boleh letak stand dekat sini. Dekat disk ni. Okay, belah bawah dah settle. Korang pergi bahagian atas. Bahagian atas tak banyak. Ini je, dua ni. Sini satu, sini satu. Lepas tu absorber ni korang dah boleh keluarkan. Okay. Nanti dekat bahagian luar, tengah ni korang kena buka. Okay, so kita buka ni dulu. Ni dengan ni. Keluarkan absorber ni daripada kereta. Walaupun korang nak ganti absorber ni satu set guys. Satu set. Absorber mounting, absorber cover dengan absorber. Yang korang dapat macam ni lah. Okay. Ini absorber cover. Ni absorber mounting. Ini absorber mounting guys. Walaupun korang dapat satu set macam ni, tapi korang kena pakai balik dia punya spring dengan dia punya cap ni. Kena pakai balik. Okay. So kita kena buka untuk ambil dua barang ni. Yang lain kita dapat yang baru. Okey, peringatan peringatan. Untuk absorber standard. Ini absorber spring dia pendek tau. Sebab tu dia free macam ni. Absorber standard spring dia ni, Dia tak free. Dia tak free guys. Dia tak free macam ni. Okay. Dia panjang lagi. Dan ada bila korang nak buka, sebelum buka dekat depan sini nak buka nut ni, korang kena clamp dulu. Clamp kiri dan kanan supaya spring ni jadi pendek. Okay, jadi pendek. Biar dia free, baru korang boleh buka dia punya nut. Nut atas ni saya dah longgarkan. Okay, nut. Yang ini saya berani buka sebab spring dia ni pendek. So dia tak akan terpelanting. Kalau spring ni panjang, korang buka nut atas ni, dia akan terpelanting. Sebab pressure daripada spring ni. Okay. Alright. So yang kita nak ambil ini dan juga spring. Spring owner pakai spring sport. Lowered. Ni kita dah boleh tolak tepi. Okay. So kita masuk spring yang baru. Okay. Untuk korang chrome dekat batang tengah ni. Kejap. Chrome yang ni lah. Ni untuk absorber baru tau. Chrome yang ini korang kena hati-hati jangan sampai cala. Sebab kalau cala, korang punya absorber akan rosak.
Percayalah, kalau cala ke terguris ke, korang grip pakai plier grip ke, cala je memang jadi masalah guys. So yang ini hati-hati, jangan sampai cala. Okey. Lepas tu masuk dia punya penutup. Dia ada kedudukan guys. Kedudukan ni, kau nampak? Nampak ni. Sini kedudukan yang belah bawah. Belah atas sini. Okay. Belah atas ni dekat ni. Ni, nampak ni. Ini mesti dekat sini. Ini mesti dekat sini. Nampak? Nampak? Okay. Clear. Tapi ni spring potong masalah sikit lah, ada goyang-goyang kan. Tapi nanti pastikan bila dah siap pasang, korang nak turunkan kereta, pastikan atas dengan bawah betul-betul duduk pada kedudukan dia, spring ni. Okay. So yang ini tak apalah dulu sebab dia free. Masuk ni, masuk bush ni. Okay. Tak boleh masuk mounting. Tu masuk nut. Okay guys, masuk nut. Pastikan nut ni korang ikat kuat. Walau macam mana sekalipun, korang mesti kena ikat kuat. Macam saya pakai gun, korang nak ikat kuat macam mana, tu terserah kat korang. Korang nak bawa Exober ni pergi bengkel untuk gun ke, tu terserah kat korang okay. Make sure kuat supaya dia tak tertanggal. Okay. So sekarang bila korang dah gun, dah ikat kuat ni, korang dah boleh pasang dekat kereta. Okay, pasang dekat kereta dah. Jadi sekarang saya nak pasang kat kereta. Sekarang kita dah masukkan Exober dia yang baru ni. Nampak? Okay guys, korang boleh ikat kuat atas ni. Ikat kuat. Pastikan betul-betul kuat. Dua ni terus ikat kuat. Ni kita dah ikat kuat. Lepas tu pergi bahagian bawah. Ini saya dah ikat kuat. Ini korang pasang ikat kuat pipe brake. Okay, tinggal lagi dua benda yang ini. Ini korang masuk habis terus. Nak letak nut pun boleh dah, tak jadi masalah. Tapi jangan ikat. Sebab apa? Korang nak masukkan yang ni. Yang ni kena masuk betul-betul. Kedudukan dia kena rata macam tu. Jangan ini dekat bawah. Kalau dekat bawah korang takkan boleh masukkan. Okay, duduk dekat atas gini, korang kena ketuk. Tengok dia dah pergi bawah. Dah pergi bawah, tak boleh buat apa lah. Okay. Oh, sebelah tangan payah guys. Jadi korang kena adjust. Pastikan dia boleh masuk. Pastikan yang ini rata. Jangan duduk dekat bawah. Jangan lari. Lari memang tak boleh masuk. Kena rata. Masukkan. Yang ini masuk. Lepas tu korang dah ikat kuat. Dua nut ni korang ikat kuat. Siaplah kerja korang. Sebab itu je yang kita buka kan. Dua ni belakang pipe brake dengan dua dekat bahagian atas tu. Lepas tu dah boleh pasang tayar. Turun kereta. Sebelum turun habis, pastikan ni kedudukan betul. Ini dengan dekat belah atas tu. Okay guys. Okay, yang ini saya terus siapkan lah. Yang lain saya rasa dah boleh faham lah tu. Alhamdulillah, selesai sudah pencerahan tentang ganti Exober depan untuk kereta Pro 2 Viva. Tapi guys, sebenarnya bukan untuk kereta Pro 2 Viva je. Ilmu ni korang boleh gunakan untuk mana-mana kereta pun.
Kebanyakan kereta lebih kurang sama je caranya. So secara ringkas korang yang mana buka absorber depan ada screw chamber, korang mesti kena buat alignment dan adjust chamber. Kalau kata chamber lari, korang kena adjust lah chamber. Kalau kata chamber tak lari, korang buat alignment dah memandai. Elemen tu sebab kita nak tahulah sama ada chamber korang tu lari ataupun tak. Okay, ini proses selepas ganti absorber. Okay. Alright, so kepada korang yang mana belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen di ruang bawah untuk penambahbaikan diri saya dan juga video akan datang. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap untuk video kali ini. Bertemu dengan saya lagi untuk next video. Assalamualaikum.